Okey, bersama dengan kami Dunia Yo. Okey yuk. Ada lagi satu soalan lagi yuk. Kita tadi baca-baca komen yang netizen kita tengok tadi. Okey. Dia mengisukan tentang kelayakan pula yuk. Kelayakan apa tu? Jadi yuk boleh nampak tak kelayakan untuk menjadi penjaga jentera? Okey. Jadi yuk ada boleh faham tak diorang duk tanya kita ni. Jadi diorang panggil kita ni yuk. Nak suruh kita dua ni bercerita sikit yuk. Yang yuk tahu sikit, saya tahu sikit. Jadi kelayakan untuk menjadi penjaga jentera yuk. Yuk okey yuk. Yuk dah banyak sangat Okey. masuk input Okey, ni. tak apa yuk. Yuk Kita cuba. Tak tahulah yuk. Kita goreng jugalah tapi Goreng kita sikit buat lah. ikut fakta juga. Tapi ikut kata lah. Okey yuk, mengikut bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 di bawah Peraturan Elektrik 1994 yuk. Jadi peraturan Akta ni adalah sesuatu orang kata landasan tu yuk. Akta. Yang perlu diikutnya peraturan. Peraturan tu perlu ikut. Jadi bawah Peraturan 49 buku Peraturan Elektrik 1994 kelayakan untuk menjadi penjaga jentera. Jadi yuk boleh nampak dah kategori itu. Boleh Jadi peraturan 49 yuk dia mempunyai syarat-syarat minima. Okay. Betul tak yuk? Betul. Okey yuk. Jadi yuk boleh kongsi tak syarat minima tu satu dulu? Okey. Yang diorang nak tahu ni. Okey, syarat minima dia untuk menjadi seorang penjaga jentera. Okey yuk. Mestilah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia yuk. Okey. Kalau saya ni bukan negara yuk, agak-agak tak lepas Tak lepas. Mesti orang kata syarat pertama pun dah warga negara yuk. Itu pun dah tak boleh follow lah. Itu orang Malaysia. Kalau Bangla, Myanmar memang kalah tak boleh. Tak boleh. Itu dah kerajaan ni dah fikir dah Malaysia punya peraturan dia pegang untuk rakyat Malaysia. Untuk rakyat Malaysia. Okey yuk. Syarat kedua yuk, yang paling minimal juga yuk. Umur hendaklah 20 tahun Ke atas. dan ke atas. Ke atas Kalau bawah tak layak. tak layak. Maksud memang dia panggil kelayakan, memang tak layak. Tak layak. Tak layak ya. Tak layak. Tak cukup sehari pun memang tak layak yuk. Tak layak. Dia mesti genap 20 tahun 20 ke atas. dia boleh mohon. Boleh mohon. Itu dia panggil kelayakan yuk. Kelayakan. Ini peraturan yuk. Kena ikut. Kalau peraturan dia bukan memang yuk. Tak boleh. Dia tak boleh kata bayar masuk anak saya lah. Tak boleh. Tak boleh. Dia sebab dia ada peraturan dia. Jadi peraturan seterusnya yuk. Yang pertama tadi warga Malaysia. Yang kedua mesti Okey, dia umur 20 tahun ke atas. Betul. Yang ke atas kot ni kita tengah bercakap ni apa yuk? Apa lagi? Yang kita tengah bercakap ni. Dia mesti boleh bertulis dan bertutur dalam bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan. Betul. Dia tak cakap bahasa kita memang ada kaum majmuk, ada mempunyai kaum India, Cina, Melayu dan lain-lain kaum. Tapi dalam peraturan ni dia menegakkan adalah bahasa kebangsaan. Jadi orang tu boleh menulis, boleh bertutur dalam bahasa Malaysia. Jadi itu syarat minimal dia juga yuk. Jadi lagi syarat kelayakan lagi dia mesti boleh dia wajib bekerja pengalaman berapa tahun yuk? 3 tahun. 3 tahun dalam mengendali radar hidup. Radar hidup elektrik di tempat yang dia bekerja lah. Betul. Kalau kata pengalaman kerja ni memang kena tempat bekerja ya boleh. Macam mana nak buktikan 3 tahun pengalaman dia tu? Mesti yuk. Dia kena ada pengesahan yuk. Apa dia? Dia tak boleh saya pergi interview kata, saya ada pengalaman 40 tahun. Apa bukti dia? Apa bukti dia? Jadi percakapan ni orang tak percaya. Jadi terpaksalah kena buat buku kerja yuk. Yang mengesahkan oleh majikan dan ada pengawasan orang kompeten. Maksudnya kalau yuk ni level yang saya nak ambil kelayakan penjaga jentera ni, yuk yang mengesahkan saya ni mempunyai pengalaman. Jadi saya kena ikut apa tu yang dia cerita tadi 3 tahun pengalaman. Kalau saya tak follow kerja yang yuk buat tadi, agak-agak saya boleh pengalaman yuk. Tak akan dapat. Tak dapat. Jadi 3 tahun pengalaman ni dalam radar hidup. Jadi saya tak layak
Cashmate lagi yuk, penjaga jentera. Macam mana saya nak ambil pengalaman tu? Jadi maksudnya kalau saya tak ada kelayakan, boleh ke saya kendalian radar tu? Memang tak boleh lah. Jadi saya wajib bekerja di bawah kawalan orang komputer yang dah ada kelayakan dah. Ya, betul. Jadi saya bukukan buku tu, orang yang komputer tu yang mengesahkan pengalaman saya. Jadi itulah pengesahannya pengalaman 3 tahun yuk. Ya, betul. Betul tak yuk? Betul. Okey, seterusnya lagi yuk. Selepas dia pengalaman 3 tahun tu, dia mesti mematuhi syarat-syarat. Mematuhi syarat-syarat yang lain. Jika diperlukan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Betul. Jadi macam mana tu? Maksudnya syarat yang 3 tahun tu ada? Ada. Yang berkaitan yang lain-lain ke? Maksudnya ST ni dia nak tengok juga orang kata kita ni layak ke tidak. Dia nilai keseluruhan. Maksud bukti dah ada. Bukti dah ada. Kira SP tu mana berjalan dengan pengalaman kita. Pengalaman. Mengesah melalui kita bekerja. Betul. Pun boleh juga. Tak boleh menipu lah. Surat tawaran, perlu hantar resume. Macam-macam lagi syarat yang lain. Maksudnya offer letter yang kita dapat kerja tu, apa kerja yang kita buat. Yang ini yuk, yang dalam peraturan. Yang perlu kita ikut. Additional tu yuk, yang tadi tanya tu, dia akan minta lagi yuk. Surat majikan, pengesahan jawatan, resume yuk. Mana bukti-bukti kukuh dia nak. Banyak lagi, tapi dia tak sebut lah resume, bahasa macam tu yuk. Betul. Surat majikan apa semua. Dia letakkan syarat yang macam tu. Okey, apabila syarat yang ni, dia kira syarat minima. Dia ada lagi peraturan 49. Peraturan yang sama juga, kelayakan untuk menjadi penjaga jentera di bawah sub peraturan 49, sub peraturan 2. Sebelum mengeluarkan perakuan komputer kepada orang yang telah menduduki syarat-syarat tadi, dia nak lepas lah dia yuk. Dia perlu hadir untuk temuduga yuk. Itu peringkat yang lah tu. Temuduga ni yuk, maksud temuduga ni apa yuk? Kalau orang kata temuduga ni yuk. Temuduga maksudnya nak tanya temu bual antara orang ST dengan dia maksudnya temuduga ni dia sembang ke yuk? Dia pergi ke ST tu dia sembang ke apa sebenarnya? Bukan dia sembang. Bukan sembang? Dia tanya apakah pengalaman selama dia bekerja tu. Okey. Maksudnya dia random soalan tu. Kalau dia tanya mesti kita boleh jawab. Kalau tak kental mesti kena tendang yuk. Mesti kena tendang. Maksudnya temuduga ni berbentuk lisan. Bentuk lisan. Maksudnya konsep dia interview. Jadi konsep dia interview ni, pegawai daripada ST akan soal jawab dengan peserta yang menduduki sebelum dapat komputer tadi. Betul. Jadi kalau tak ada jawab ni, maksudnya orang tu tak layak lah yuk. Tak layak. Maksud kemampuan pengetahuan dia masih belum mendalami lagi. Sebab kelayakan ni dia adalah kata komputer yang berisiko yuk dia. Berisiko. Jadi ST ni bukan kata melepaskan sesuatu komputer dengan cara mudah. Betul. Dia mesti kena test IQ dan knowledge. Betul. Sesuatu kepada setiap orang yang ingin orang tu akan dapat komputer lah. Sebelum dia dapat tu dia pergi interview. Betul. Jadi satu hari itu ST akan panggil untuk interview diorang. InsyaAllah kalau dia boleh jawab belaka yuk, dia rasa tak payah yuk. Tadi pun dia kata bahasa Melayu jawab yuk. Betul, bahasa Melayu. Tetapi kalau teknikal sangat soalan tu, benda yang hari-hari kita buat pun kalau kita tak boleh jawab, memang tak boleh jawab. Tak boleh jawab yuk. Betul. Benda simple pun tak boleh jawab. Konsep asas tu kalau dia tak faham, memang dia tak faham. Tak faham juga. Okey, tadi kita dah terangkan peraturan 49 ni, kelayakan untuk menjadi seorang penjaga jentera dan syarat-syarat lain yang perlu kita patuh sebelum kita dapat komputer. Betul. Okey, jadi persoalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita ni rasanya jelas dah Jelas. Pasal apa selama ni ialah macam tinggi sangat pengalaman tu nak kan. Tapi betul. Sebenarnya bila kita tak ada pengetahuan, tempat rujukan, dunia yuk lah yang membantu. Jadi dunia yuk ni yang orang kata membongkar tentang salah satu dunia elektrik yuk. Dunia elektrik. Jadi kita ambil ni cari, sebab netizen ni kita duk tanya
Diorang tak faham lah elektrik ni. Bahaya. Jadi kita ambil pendekatan. Betul. Macam mana kita nak ramaikan orang yang tahu tentang knowledge elektrik ni? Ya, betul. Jadi kita duk sembang elektrik. Tapi kita tak suruh orang ambil. Orang tak tahu nak ambil macam mana yuk. Betul. Jadi kita sebut peraturan yang 49 lagi ni. Yuk, macam mana kelayakan dia? Betul. Yang kat luar tu ramai yang nak mencuburi bidang penjaga jentera ni, tetapi kerana kekurangan info. Betul yuk. Diorang rasa macam macam mana? Dia peratur okey yuk. Dia tak sama dengan bidang perniagaan yang kita megah holding yuk. Ya, betul. Sebab megah holding ni dia tak ada kelayakan macam ni yuk. Tak ada. Asal ke ada ilmu, hati kental mesti berjaya. Mesti berjaya. Ya. Betul. Betul tak yuk? Ya. Nak dapat kejayaan pakai baju macam ni, jangan dipandang dalam bentuk imej ni. Betul ya? Jangan dipandang dalam bentuk imej. Tapi tanyalah soalan kepada Yop. Macam mana Yop berjaya? Ya, betul. Ya, insyaAllah. Jadi jelas sekali tentang pertanyaan soalan. Macam mana adik-adik nak ambil penjaga jentera ni. Tadi Yop dah bagi kongsi sikit, kita berkongsi sedikit maklumat dia. Boleh refer kepada bahagian internet ke apa, cari kelayakan balik, boleh baca balik. Kalau tak jelas lagi, nanti boleh tanya balik, komen kat bawah tu. Komen. Subscribe, like, lepas tu komen. InsyaAllah geng-geng Yop ni tu jawab. Okey, terima kasih Yop. Terima kasih. Ya, terbaik Yop. Okey Yop.